laki-laki yang suka maki hamu kepada bini ni bukan laki-laki yang baik. Mulut jahat ni. Nampak? Dia diseksa di akhirat dengan sebab lidah dia. Jangan pakai kuasa mu suami betul belaka jatuh. Nah, orang Islam baik belaka daripada orang kafir. Mana Islam terbaik? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang lebih baik dengan bini dia. Lepas tu bini kita, kalau bini kita jahat, tak belak. Biar kita baik. Ni kita jahat. Kita ketua rumah tangga. Kita jahat. Tak betul. Kalau bini kita jahat, betul tak? Itu dia bukan pemimpin. Dia orang kurang akal. Ni kita, Nabi kata, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami tu ketua, bos. Dah bos jahat berat nana. Patut suami nasihat. Biarlah yang maki tu biar bini kita. Kita tu kan dah baik kata gitu, jangan kata gitu. Tu baru suami. Ni suami tu kan maki bini. Bagi pihak isteri pula banyak bersabarlah. Ujung-ujung usia ni dok cerai-berai tak molek. Jadi masalah. Okey? Jadi kita anggap redha dengan ujian Allah. Setiap susah kita ada hikmah. Mungkin mu ada buat salah hari tu, Allah tak ambuh mu mati bawa dosa, Allah beri suami yang jahat mulutnya supaya kamu dapat pahala bersabar, pahala kena maki, nanti mu mati tak ada dosa dan membawa ke alam barzakh.